Aku sebenarnya bukanlah tak suka dengan agensi kerajaan kan. Agensi kerajaan ni contohnya untuk pemulihan darah ni kan. Dia memang perlu ada dalam masyarakat kita. Kalau dia tak ada, memang penagih darah ni tak ada tempat perlindungan. Tak ada siapa nak tolong dia kan. Jadi cuma bila aku nampak benda tu dia ada sikit dia punya kelonggaran ataupun terlepas pandang. Contohnya seperti selepas dirawat, penagih darah ni keluar daripada pusat pemulihan, lepas tu terkontang-kanting. So aku nak bagi tahu kau macam ni untuk rawatan dan pemulihan darah, negara kita belanjakan dalam satu tempoh ratusan juta, tapi penagih darah terus menagih. So siapa yang dapat benefit daripada penagih darah ni tadi, masalah darah ni tadi? Siapa yang dapat benefit? Penagih terus menagih, duit habis kan. Betul. Jadi yang dapat benefit ni orang-orang yang tak isap darah, orang-orang atasan lah. Mungkin lah. Boleh dikatakan agensi-agensi yang mana ni lah, dia orang yang makan lah. Sebab dia orang yang dapat untuk gaji, allowance, dan dia orang yang dapat. Betul tak? So dia orang dapat pencen. Tapi penagih darah masih lagi penagih. Daripada hari pertama dia masuk kerja sampailah dia pencen, penagih darah tu tetap menagih. Betul kan. Jadi aku bising disebabkan kita ada bajet yang besar, tapi kenapa penagih darah tak boleh berhenti isap darah kan? Sebab kerja-kerja yang diorang buat tu di awal ni dah okey dah cantik, rehab yang bagus, bersih daripada dadah kan, staff-staff diorang yang berkaliber kan, mempunyai semangat, muda-muda, tapi kerja separuh jalan. Separuh jalan tu maksud aku kat mana? Selepas penagih dadah tu buat rawatan dalam pusat pemulihan selama 13 bulan, 14 bulan, lepas tu dia akan keluar tau. Betul. Bila dia keluar tu tak ada siapa yang pun yang menyokong dia, tak ada siapa pun support dia, tak ada siapa, dia hanya keluar daripada pintu pusat besar tu dan kau pandai-pandailah bawa diri